Kalau ular sawur, dia baik. Ular python. Tapi kucing yang tu yang kita belok orang tu dah tak ada. Dah lama tak ada. Dah sebulan ada. Nah, tu dah kena makan dengan ular piton tu. Ular piton. Sebasar ular piton yang makan. Dah silap lah. Mana tahu ada ular piton terlepas ke. Ataupun ada macam orang bela ular python je. Cina tu kadang-kadang dia curi kucingnya. Masa nenek ni tu pergi belanja barang dapur, dia pergilah colek kucing tu bagi makan ular python. Tak silap Cina suka bela ular. Ataupun dia bela anjing, dia bagi makan. Tak silap ular python tu bahaya daripada ular lain. Ular python tu bahaya. Dia memang tak ada bisa, tapi sakit kalau kena gigi. Darah ni banyak. Gigi ni banyak lah, gigi ni. Tu apa tu? Roti. Aku dah tak boleh sebab aku tahu lah nanti kalau makan kena lagi. Dah masuk nanti.